Saya pun nak sebut benda yang sama. Kami orang luar tengok kutipan tu 7, dah habis 4 dan tak ada masjid. Saya dengan arwah waktu travel tu Bali, harapan Allah adalah untuk membina masjid. Bila kita tengok tadi tu yang saya terkejut tu, 7 juta habis 4, tapak masjid pun tak ada lagi. Berapa juta diperlukan lagi untuk dapat masjid? Yang tu bukan saya nak timbul keraguan. Saya orang luar, saya tak ada kepentingan apa. Saya pun, walaupun tadi senior saya tak tahu kata senior, saya tak lama tak ni. Bukan ada kepentingan siapa ni. Saya tak nampak surat ni pun saya baru dapat sehari 2 ni. Nak main, saya pun tak tahu makna apa. Bila saya tengok dengan akal yang biasa, simple, saya tengok daripada 7, 4 dah habis. Semua orang akan rasa ke mana. Bila kita tengok laporan umum ni, saya pun pernah jadi presiden. Saya tengok laporan umum, saya tengok di situ kita tertanya-tanya lah. Kita tahu aset alih, tak alih, kita tahu berapa banyak harga yang telah pergi dan berapa banyak yang boleh kita tengok. Dan yang tu bagi kami orang yang saya tak ada kepentingan dengan siapa ni, saya rasa macam sesuatu yang hilang. Kadang kami tak dapat melihat benda tu, dan saya dapat merasakan kesedihan arwah lah dengan apa yang berlaku. Tak apa lah, hak proses tanah tu tak apa lah. Duit tak berbuang, duit masjid sampai sekarang Ustaz saya tanya hak 3.9 tu ada lah. 3 juta tu ada. Saya buat pembinaan semua 7 tu ada kah? 7 tak ada, tapi 3.5 juta tu masih ada dalam rekod. Dan saya dah sebut kepada pihak Ustaz saya dah habis 3.9. Kita cuma membelanjakan lebihan duit daripada kutipan 3.5. Bagi Ana tak kena 3.9 hak habis tu tak kena. Bukan pihak dah tak kena. Tak kena. Tu ni lah. So dalam menjawab kenapa masjid tak ada lagi, tanah dapat pada bulan dan dikumpulkan sokongan pada 28 bulan. Tak apa. Itu tak apa. Prosedur permohonan tanah tu tak ada masalah. Hak hilang, hak tak ada tu. Yang pertama-tama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wadi Anwar dan kepada pihak SPRM. Mohon membuat siasatan lebih lanjut. 4 juta bukanlah wang yang sedikit yang diselewengkan oleh Ustaz Yaakob Yusra. Kita tak mahu masyarakat merasa teranaya kerana sumbangan mereka disalahguna pakai untuk kepentingan Ustaz yang tidak bertanggungjawab.